Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nabisa Catering. Hari ni saya nak ajarkan resepi ayam bawang versi Nabisa Catering. Korang mesti kena tonton video ni sampai habis, jangan skip ya. Step pertama, kita perlu goreng ayam dengan kunyit dan juga garam. Sebelum kita nak goreng ayam, kita perlu goreng bawang merah sebanyak 2 biji. Bawang goreng siap, sekarang kita goreng ayam. Ayam kita tak boleh goreng terlalu garing ya, perlu masak tengah masak sahaja. Yang ni bahan blender untuk ayam masak bawang. 1 biji bawang merah, 10 ulas bawang putih, 2 tangkai daun kari, 2 inci halia dan juga rempah sekawan. Masukkan daun pandan. Masukkan bahan blender. Masukkan 1 sudu cili paste. 1 sudu besar ya. Yang ni rempah-rempah untuk ayam bawang. 1 sudu jintan manis, 1 sudu jintan putih, 1 sudu serbuk ketumbar, 1 sudu serbuk garam masala dan juga gula Melaka. Masukkan sekali ya semua. 1 sudu serbuk rempah kari ayam. Setengah sudu serbuk cili kering. Masukkan garam secukup rasa ya. Yang ni mami yang tengah masak, saya tukar ambil video. Itulah yang satu-satu serbuk barang tu. Yang ni serbuk kunyit. Masukkan sos cili sebanyak 1 sudu. Masukkan santan sebanyak 2 sudu ya. Masukkan ayam ya. Masukkan bawang yang kita dah goreng tadi ya. Okey, kalau ayam masak bawang ni dah pecah minyak, maksudnya dah siap. Ayam bawang ni memang sesuai sangat untuk kita makan dengan nasi butter. Resepi nasi butter untuk kita masak dekat rumah, korang kena tengok next video. Sebarang tempahan boleh kontak 016 250 1873. Assalamualaikum.